Assalamualaikum. Nama awak apa? Waalaikumsalam. Nama saya Qistina Christina. Isyarat nama saya Kis. Hai Kis. Hai. Nama awak apa? Nama saya Dalilah. Isyarat nama saya Del. Awak apa khabar? Saya khabar baik. Awak pula apa khabar? Hari ni saya khabar baik. Hari ni awak belajar apa dalam kelas? Hari ni saya belajar bahasa Melayu, tapi saya tak minat belajar bahasa Melayu. Saya minat belajar subjek matematik dan sains sebab cikgu saya pandai mengajar subjek itu. Awak belajar apa hari ni? Hari ni saya belajar biologi dalam makmal biologi. Subjek biologi itu senang sebab saya minat belajar subjek biologi. Kis, waktu rehat, mari bersama saya pergi ke kantin nak? Boleh. Saya suka makan di kantin sekolah sebab makanan kantin murah. Kemudian, mari bersama saya pergi ke koperasi sebab saya mahu beli alat tulis. Saya mahu beli pen, pemadam dan pembaris. Kis mahu beli apa? Saya mahu beli pemadam baru. Kenapa awak ada pemadam kan? Sebab pemadam saya hilang. Sebab pemadam saya ada orang curi. Siapa curi? Kawan-kawan sekelas saya. Semalam awak main apa waktu kelas PJK? Semalam waktu kelas PJK, saya bersama kawan-kawan bermain sukan lomba lari. Kami bersukan lari di padang sekolah. Kami semua lari laju-laju. Awak main sukan apa waktu PJK? Semalam waktu PJK, saya dengan kawan-kawan main sukan lompat tinggi.
kawan-kawan saya ada terjatuh sebab padang sekolah licin. Saya pun jatuh semalam sebab semalam kan hujan. Betul. Kiss, lepas waktu sekolah, jom belajar bersama saya, nak? Boleh, Dan. Tapi kita mau belajar di mana? Jom kita belajar di perpustakaan sekolah. Jom.